Assalamualaikum, selamat pagi. Motor yang bagi murah lelong hari ni yang masih ada. So korang screenshot yang mana yang korang nak, terus DM kita. Yang pertama aku ada LC V2 standard. Hari ni aku nak let go harga 3,500 sahaja. Siapa yang mencari Lagenda? Yang ni Lagenda color biru. Yang ini semua standard, memang cun. Okey, harga jackpot aku nak bagi 2,500 sahaja nah. Boleh tukar nama, korang bawa sini helmet siap-siap. 2,500 saja. Screenshot dan terus lock. Okey, sebab ada sebiji sahaja. Motor budget Lagenda 110Z. Motor kebun 1,700 sahaja nah. Siapa nak, siapa cari untuk buat motor kebun ke apa, terus screenshot dan lock. Yang ini jangan risau, boleh tukar nama. Semua kat sini kita jual motor boleh tukar nama. Salah satu RSX ni standard yang ni semua standard. Aku nak let go harga 3,999 saja nah. Ada sebiji je yang aku nak offer hari ni. Okey, yang mana-mana satu lah kan. Vario, ada sebiji Vario. Yang ini harga ni 5,400, tapi hari ni aku nak let go salah satu nah. Harga 4,600 sahaja untuk Vario. Yang tu siapa cepat dia dapat. Kalau yang dekat tu terus my walk in, boleh test dulu. Okay, yang ini Ego S daripada harga 3,999, aku nak offer harga dia 3,150 sahaja. Siapa nak terus screenshot dan DM kita. So, ada Ego LC, Ego LC color kuning, harga 3,700. Yang itu aku nak let go 2,999 sahaja. RS nya ni ada sebiji RS nya ni aku nak let go harga 3,999 sahaja untuk RS. Cantik, condition, kosmetik semua cantik. 3,999 saja, boleh trade in. Siapa nak terus screenshot dan DM kita. Untuk Avantis daripada harga 4,999 aku offer harga 4,500 saja sekarang Terus screenshot dan DM kita.